kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Bobo Boy Galaxy, Bobo Boy Galaxy. Power Sfera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sfera telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Satu persatu Power Sfera telah diburu dan dijumpai oleh kuasa jahat. Kini, Power Sfera digunakan untuk kemusnahan dan kehancuran sejagat. Ini adalah kisah pengembaraan seorang superhero bumi, Bobo Boy, dalam misinya untuk menyelamatkan Power Sfera dan mempertahankan galaksi. Inilah semua Power Sfera tiruan yang berjaya dirampas dari pasar kerat. Yang ini tak nampak macam tiruan. Tak aktif. Mungkin sumber kuasanya tidak mencukupi. Tak ada apa-apa jadi pun. Bobo Boy, bangun! Kau dah lambat ni! Bangun! 5 minit. 5 minit lagi. 5 minit apa? Dah nak dekat pukul 7 ni, Bobo Boy! Pukul 7? Bangun, Gopal! Dah pukul 7! Bangun! Apa? Pukul 7? Cepat siap! Tak payah mandi, Boy! Laksmana Tarung! Maafkan kami lambat, Laksmana. Lambat? Tak adalah lambat mana pun. Cepat siap ya. Komander kamu tengah tunggu dekat dek utama tu. Jumpa lagi. Laksmana tak marah? Hari ni hari jadi dia kot. Senyum semacam. Dah. Pergi mandi. Cepat siap. Aneh betul perangai Laksmana tadi kan? Selalunya tepat jam 7 dia dah mengaum dah. Selalu macam singa. Tapi tadi macam kucing. Selamat pagi, Komander. Pagi. Kenapa korang lambat? Maaf, Komander. Kami terlajak tidur. Terlajak tidur? Apa dah cari dengan korang ni, ha? Alah, relax lah, Komander. Laksmana tak marah pun tadi. Yelah, aku ni tak macam Laksmana kesayangan korang tu. Komander okey tak ni? Aku tak kisah pun kalau korang tak nak dengar arahan aku. Lagipun, siapalah aku ni? Cuma komander yang kecil. Lagi hina je. Apa pasal Komander terlebih sentap ni? Entah. Tadi Laksmana gembira semacam. Ni Komander pula emosional semacam. Tengok! Aku cakap bercela kat sini. Tapi korang langsung tak nak dengar. Mana ada kita orang tak dengar? Dah pandai melawan pula sekarang ya? Maaf, Komander. Kami tak bermaksud. Sudah! Korang ni memang tak kenang budi. Keluar sekarang! Baik, Komander. Apalah nasib aku dapat anak-anak buah macam ni. Tak pasal-pasal kita kena marah. Komander siap cakap kita tak kenang budi. Ada benda tak kena ni. Aku pun rasa macam tu. Boy! Fang? Kenapa ni, Fang? Apa sel kau penat semacam ni? Aku kena... Mana kau nak pergi tu?
Dia suruh pergi situ. Bunga pepaya kasa. Lari cepat sikit. Macam ada bunyi orang menyanyi. Awasi, awasi dengan emosi. Berhati, berhati dengan emoti boy. Apakah? La la la, la la la. Habis la la la, la la la. Yaya, Ying, berhenti. La la. Dia orang tak boleh berhenti. Kau datang lagi? Apa dah jadi kat korang ni? Kita orang dah kena. Kena apa, Fan? Hai, awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Pipi sayang, Papa. Tunggu ya Pipi, duit Papa dah cukup dah ni. Solah, anak kau dah kena colik. Pulangkan anak kebenaran! Masa untuk sambung penolongan dunia! Ini semua salah aku. Tak apa, Papa. Pipi mesti faham. Nampak apa-apa tak sobat? Ada satu bos merah asing dalam bilik ni. Apa? Mana dia? Aku dah nampak. Tu dia. Jangan dekat dia saja. Tu bukan power spera palsu dari planet Jungbird ke? Kau yang buat semua orang jadi pelik rupanya. Jangan dekat. Kalau kau nak selamat. Kejap. Biar aku dapatkan maklumat tentang dia dulu. Itu adalah Emotibot, Pospera yang sebenar. Oh, emoti bot ya? Meh sini kau. Tunggu! Dia boleh manipulasi emoti. Alamak. Dah kena sebab tak berjaga padan muka. Gopal, kau okey tak? Ya, boy. Apa sal dengan mata kau tu? Entahlah, saya pun tak tahu. Apa ye dah jadi dengan saya? Pula dah. Jangan dekat kalau tak nak jadi macam dia. Korang dah jumpa dia. Jumpa apa? Jumpa saya ke? Aku betul-betul nak muntah. Aku tak rasa tu sebab Emotibot. Sebab saya ke dia jadi macam tu? Ish, apa sal kau gedikkan kawan aku? Boboiboy angin. Bobola angin. Dinginnya. Apa aku buat ni? Tadi aku rasa macam hilang kawalan. Ish, kau ni. Jangan pegang aku. Kuasa manipulasi emosi. Berhenti. Boboiboy api. Bobola api. Ya. Aku tak apa-apa. Laksmana, maafkan saya.
Tak apa, sikit je ni. Hentikan mereka! Kuasa manipulasi emoti! Itu emoti marah! Alamak! Dia dah nak mengamuk. Sarung Taro! Erina! Laksamana nak guna sarung tempur dia? Saksikanlah! Itu kuasa Laksamana Taro. Muka ganas! Sejomel! Apa kau kata? Hentikan takaran Erina! Bunyi masalah ke? Boboiboy, tanah pelindung. Hapuskan mereka! Janganlah gelap macam tu! Ngerilah! Sini, ikut aku. Kita kena keluar dulu. Boboiboy, party. Gerakan kilat. Ingat kau boleh lari? Pencah rekaman Erina! Aku hampir jadi mangsa harimau. Dan kami dah kata bahaya. Baik kamu sembunyi dan lari dari emoti bot. Lari! Aduh, macam mana ni? Semua dah kena kuasa emoti bot tu. Buka pintu ni! Pintu tu terlalu tebal. Diorang ingat pintu ni boleh halang aku? Tarung komando! Runduh dulu. Korang tak ada peluang nak menang. Jom! Apa kita nak buat sekarang ni? Kita sembunyi je lah sampai keadaan reda. Mana boleh? Lagi lama kita tunggu, lagi teruk keadaan. Aduh, macam mana ni? Takkan kita nak lawan Laksamana Tarung? Dah lah diguna kuasa maskot ganas tu. Maskot kau kata? Itu sarung tempur lah. Weh, korang. Friend? Kau okey tak ni? Ada muntah-muntah lagi? Dah okey sikit. Cuba kau ceritakan, apa yang jadi sebenarnya, Feng? Pagi tadi, aku, Yaya dan Ying pergi ke bilik bukti untuk tolong komander periksa power sphere palsu. Tapi, bila kami sampai, kami tak nampak sesiapa pun, kecuali satu power sphere kuning. Apabila kami datang dekat, tiba-tiba dia menjadi aktif. Kami dimanipulasi. Aku rasa nak muntah. Yaya dan Ying jadi suka menari. Macam ada benda tak kena je dengan emoti bot tu. Nasib baik aku dah terlepas dari pengaruh emoti bot tu. Kalau tak, dah lama aku belasah emoti bot tu. Cakap besar. Apa? Betul lah. Apa jadi kat hidung kau tu? Hidung aku jadi panjang. Kau dah kena emoti hidung penipu. Ish, bila masa aku menipu? Aku ni jujur orangnya. Semakin panjang. Habiskan muka aku yang kacak ni. Terbaik. Apa sal bergegar ni? Kau ingat kau boleh sembunyi dari aku? Laksamana Tarung? Maskot apa pula ni? Maskot! Berani kau ingat sarung tempur? Pencak beruni komando! Elak Bopal! Mana dia?
Nanti kejap hilang, kejap muncul ni. Nak semana dah semakin ganas. Macam mana ni? Dia boleh muncul dari mana-mana je. Aku tahu. Ikut aku. Jom. Mana budak-budak tu? Apa sal kau masuk lubang ni, Ocobot? Ikut je lah. Lepas sikit, woi. Kau ingat kau boleh lari dari aku? Cepat, cepat. Cepat. Kerugi komando! Kamu semua kat sini? Kita kat bilik ni semula. Dek, apa sal kau bawa kita kat sini balik? Jangan banyak tanya. Cabut kabel pada dia tu. Jangan. Hah, betul lah. Tanpa kabel tu, dia akan terpadam. Jom, Frank. Boy kau. Akar mensalah. Cari bayar. Padamlah kau. Lepaskan saya. Berhenti! Laksamana dah datang balik. Cepat. Saru! Kataku dulu! Kata aku dulu. Kuasa bukawan! Kataku dulu! Tutup mata. Alamak, diorang dah kena pukau. Hapuskan musuh kau tu! Baiklah. Mari sini musuhku. Aku kawan korang lah. Inilah akibatnya. Janganlah apa-apakan aku. Aku tak pernah apa-apakan korang pun. Hai, siapa lagi nak menipu? Aku tahu. Gobal, sini. Apa hal kau ni? Cepat tipu, Gobal. Cepatlah. Oh! Aku tak suka makan. Aku bangun awal. Aku tak rindu apa aku. Hentikan dia sekarang! Alamak. Mari sini kau. Lagi. Aku selalu dapat 100 markah. Biskut Yaya sedap. Aku suka makan biskut Yaya. Sekarang, Gobal. Basan, hidup panjang, menipu. Apa jadi? Bila masa aku pakai sarung ni? Yeay, berjaya. Korang dah hentikan emoji bot tu? Ha! Kabel charge ni dah tercabut. Hebatlah korang. Kau manipulasi aku! Jangan apa-apakan saya. Dia hampir nak terpadam. Hey! Apa salah kau cucuk balik kabel tu? Apa kamu nak diserang kita lagi ke, ha? Sabar Laksamana. Saya rasa emoji bot tak bermaksud nak serang kita. Sebenarnya, kau takut kita orang ni orang jahat yang akan tangkap dan salah gunakan kau kan? Mana kamu tahu? Dari reaksi kau, aku dapat rasakan yang kau trauma. Betul. Sebenarnya saya trauma. Asyik dijual beli. Sering bertukar-tukar tangan. Dari satu alien jahat ke alien jahat yang lain. Kesian kau. Mereka selalu salah gunakan kuasa saya. Tak apa. Kalau kau nak tahu, kami ni anggota Tapos. Tapas? Ya, tracker and protector of Power Spera. Tugas kami ialah untuk selamatkan Pausfera macam kau. Wah! Terima kasih. Nasib baik korang yang jumpa aku. Terima kasih semua. Tiada masalah. Demi Paus Spera, aku sebagai anggota Tapok sanggup lakukan apa sahaja. Hidup aku! Ada sikit lagi kasih emoji tu kat kau. Betulkan hidup aku balik! Terbaik.
di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu mengalahkan. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling